Hebat betul Ajit ni. Karang! Senjata yang anda lihat sekarang mempunyai kuasa pemusnah yang hebat. Namun, kita tak boleh menggunakannya dengan sewenang-wenangnya. Penggunaan adalah terhad. Ini merupakan satu masalah. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kami telah mencipta Eagle Superior yang dikenali sebagai Alpha S. Saya Asumi. Saya ada soalan. Superguard. Soalan kemudian. Adakah Superguard hanya menumpukan kepada kekuatan senjata? Saya kata soalan Saya kemudian. rasa ada baiknya Superguard perbaiki sistem sendiri dari membentuk. Nanti, maafkan saya. Jadi awak ni Encik Asumi ke? Ya. Saya ada baca rencana yang awak tulis tu. Pada pendapat saya, tulisan awak penuh dengan sindiran. Sindiran? Apa yang saya tulis adalah pendapat saya sendiri, dibandingkan dengan organisasi lain yang menggunakan senjata yang dijalankan oleh para saintis. Superguard merupakan satu pasukan pejuang. Kapten Hibiki, adakah ini strategi tuan? Tujuan pasukan kami bukanlah untuk sentiasa berjuang. Bila seseorang ingin melangkah ke depan atau ingin memulakan sesuatu yang baru, dia terpaksa berhadapan dengan pelbagai rintangan. Awak faham? Kata-kata yang manis. Ada muslihat di sebaliknya. Lebih-lebih lagi yang keluar dari mulut tuan. Encik Asmi, saya percaya awak bangga jadi wartawan. Seperti saya bangga dengan tugas saya. Saya percaya pada masa depan manusia dan keadilan. Apabila projek sempadan Neo bermula, manusia dengan begitu berani mereka dunia baru. Dan angkasa lepas, semata-mata atas alasan menuju ke era baru. Apa ni? Kucing mana ni? Awak dah bangun. Nama dia Stella. Stella? Saya namakan dia Stella. Dia sungguh comel. Sebab tu saya tak sanggup biarkan dia sendirian. Lagipun kucing ni macam saya juga. Dia hidup sendirian. Saya pun hidup seorang juga. Saya tak peduli pasal dia. Dalam pada tu, awak ni siapa? Tanaka. Ada sesuatu yang saya nak minta awak siasat untuk saya. Siasat apa? Saya bukan penyiasat persendirian. Awak faham tak? Tapi awak wartawan kan? Jadi tak ada beza lah. Lepas awak selesai makan, lebih baik awak balik. Lagipun saya tak ada masa nak temankan awak. Banyak kerja. Balik ya? Terima kasih kerana belanja saya makan. Pakcik, boleh bagi saya koktel tak? Untuk budak-budak, minum susu ni. Alah. Awak dengar tak apa yang saya cakap ni? Sebenarnya awak ni siapa? Tanaka. Kan saya dah cakap. Bukan, maksud saya... Kepribadian mereka semuanya dah berubah. Aki, Isamu dan Ta juga. Saya percaya ini angkara makhluk asing. Makhluk asing? Awak ni... Sebenarnya, dia yang suruh saya siasat kes ni. Tapi lepas tu dia juga berubah. Dan saya perlukan awak untuk siasat kes ni. Dialah ketua kumpulan kami, kumpulan Roller Kids. Kami selalu berseronok dan suka bergembira. Esok kami sepatutnya berjumpa. Tapi yang datang hanya Syah dan saya. Kenapa? Saya cakap mereka dah berubah. Kami nak keluar kumpulan. Semua tu dah tak bermakna lagi. Kenapa mereka tu? Tak guna betul mereka. Saya dengar
Mungkin budak-budak tu berubah. Walau mereka bosan dengan kumpulan tu. Itu tak mungkin. Kalau ya, kenapa Syul juga telah berubah? Bodoh! Mereka mengata Syul, sedangkan mereka tak kenal dia. Saya keluar rumah sebab bertengkar dengan ayah. Boleh saya tumpah di sini? Saya tak ada tempat tinggal. Awak jangan jadi bodoh. Baliklah. Ha? Sekarang saya dah sedar. Tak nak buat benda-benda tu lagi. Saya bosan. Awak bergurau ke? Syul, janganlah cakap macam tu. Saya nak belajar. Awak baliklah. Mungkin dia tak dapat terima kenyataan dan menjadikan makhluk asing sebagai alasan. Atau dia mungkin ingin lari ke alam fantasi. Saya tak pasti. Apapun, saya dah janji akan siasat. Awak bertengkar dengan ayah awak lagi ke? Awak tu suka sangat nak paksa-paksa saya. Saya dah bosan lah. Janganlah bimbang. Saya janji. Saya akan lindungi awak. Awak asing? Senoko yang cakap. Awak percaya ke? Tapi Syul, kenapa awak tiba-tiba berubah? Sekarang ni bukan masa untuk berseronok. Saya nak tumpukan masa belajar. Tolong cakap pada dia. Dia patut fikir tentang masa depan. Awak cakaplah sendiri. Awak tu malah lakinya kan? Kalau saya yang cakap, saya takut dia sedih. Itu suka menunjuk. Itu baik. Itu melakukanlah. Saya tak nak berkawan dengan dia. Saya dah jumpa dengan Syul. Dah dengar cerita Senoko dan kawan-kawannya tentang dia. Lebih banyak saya tahu tentang dia. Lebih suka untuk saya mengenai. Melihat dia gembira bersama keluarga dia macam tu, dah heran lah. Heran? Kenapa? Ha? Sebab dia pernah cakap dah bertahun-tahun dia tak bercakap atau berjumpa dengan keluarganya. Lagipun, Dan awak rasa itu pelik ke? kenapa dengan awak ni? Saya pelik kenapa mereka sekeluarga tak tinggal bersama. Lebih baik awak balik ke rumah. Mereka tentu risau. Kenapa awak ni? Kenapa tiba-tiba awak dah berubah? Tidak bosan jadi penyiasat awak. Lagipun saya tak suka menyelongkar kisah hidup orang. Itu hal peribadi mereka. Tapi kenapa? Mereka semua tu terpedaya. Awak tahu kan? Baiklah. Katakanlah teori awak tu betul. Tapi apa masalahnya? Budak-budak tu berubah jadi baik. Dan keluarga mereka jadi gembira. Semua tu salah ke? Awak tahu kan masalah awak? Awak tak mau terima kenyataan. Cerita tentang makhluk asing tu hanya fantasi. Awak kata kenyataan? Janganlah awak lari dari kenyataan. Kalau ada rumah, baliklah. Balik. Pada keluarga awak. Sebelum terlambat. Orang dewasa semuanya sama. Sama macam mak dan ayah. Saya tahu. Mereka semua pentingkan diri. Tak pedulikan orang lain.
tidak sependapat dengan Kapten. Angkasa lepas tak mempunyai batasan. Ini lebih untuk masa depan. Hello? Ini Sunoko kan? Macam mana dengan Stella? Saya baru beli diminum susu tadi. Awak di mana ni? Awak dah balik ke rumah ke? Saya tak boleh balik sebelum dapat jawapannya. Sekarang ni, saya di luar gudang di 7. Sekejap lagi, saya nak masuk. Gudang di 7? Tapi kenapa? Saya dah dapat tahu. Sehari sebelum mereka berubah, mereka semua telah pergi ke gudang ni. Dan mereka semua jumpa dengan hantu. Nanti Syul pun pergi ke sana juga. Saya nak pergi. Ini Asuka. Dari Alpha S. Ujian terakhir telah selesai. Bagus Asuka. Sekarang awak boleh balik dan jangan singgah di mana-mana. Iyalah. Ha? Kenapa? Saya mengesan gelombang elektrik yang ganjil. Saya nak mendarat. Hei. Kenapa ni? Dah temu jawapannya? Apa yang saya cakapkan, semua tu satu pembohongan. Bohong? Saya cuma nak buat ayah bimbangkan saya. Saya sengaja reka cerita makhluk asing tu. Saya sengaja pilih awak kerana saya tahu ayah tak sukakan awak. Sekarang ni, saya sedang tunggu ayah saya datang untuk menjemput saya. Jadi dia awak? Asumi, saya minta maaf kerana mengekori awak. Saya minta maaf ayah. Saya janji tak buat lagi. Saya janji saya akan jadi budak yang baik. Saya janji. Tolonglah, maafkan saya ya ayah. Encik Asumi, saya tak tahu apa yang berlaku. Apapun, saya percaya tentu dia dah banyak menyusahkan awak. Maafkan saya. Tak apalah tuan. Sebenarnya saya sendiri tak tahu apa yang sedang berlaku. Cik Asumi, maafkan saya ya. Dahlah. Mari. Saya nak serahkan ini. Saya tak nak. Binatang tu busuk. Awak ni siapa? Awak bukan Sunoko kan? Saya... Siapa saya? Sunoko. Kapten, apa awak buat di sini? Asuka. Kegiatan pengganas menjadi semakin canggih dan tindakan yang dibuat kumpulan ini lebih fokus kepada sesuatu tujuan yang dirancang. Serangan di pusat dagangan dunia di New York dan Pentagon di Washington, Amerika Syarikat pada 11 September lalu yang menyaksikan beribu-ribu orang terkorban, memperlihatkan tindakan keganasan. Aku tak sangka kau dapat temui kami dalam masa yang singkat. Makhluk asing? Awak ni siapa, ha? Dan apa awak buat di sini? Aku datang sini semata-mata untuk mendapatkan tenaga negatif yang jahat dan ganas. Dan aku dapatkannya daripada budak-budak tu. Kenapa? Tenaga negatif ini sebenarnya sangat kuat. Dan kami telah mengumpulkan semua tenaga itu dan jadikannya senjata biologi Menova. Sekarang saya faham. Dengan raksasa tu, awak nak merakluki bumi. Ya, untuk mempertahankan diri. Mempertahankan diri?
Kami ahli sains Narucis. Kami telah berjaya membuang segala tenaga negatif dan ganas dari makhluk asing. Dengan itu, kami dapat hidup dengan aman di planet kami. Tapi malangnya, cara ini juga telah melumpuhkan angkatan tentera kami. Sekarang, aku takut dengan apa yang manusia akan lakukan pada angkasa lepas. Apa yang awak cakap ni, ha? Keamanan? Awak ingat kami bodoh? Betul tu. Pulihkan semua budak-budak tu dan baliklah semula ke planet awak. Aku tahu kalau bercakap dengan manusia takkan berhasil. Kapten, apa yang tuan buat di situ? Koda. Kapten. Baik, awak menyerah. Asuka, awak tak apa-apa ke? Pada muka awak, awak penipu. Kau sebenarnya ganas. Tapi raksasa Minofa telah bersiap. Semua tenaga negatif yang jahat dan ganas telah aku kumpulkan untuk dijadikan senjata mengalahkan kamu semua. Jangan! Kapten! Saya tak apa-apa. Pergi kejar raksasa tu. Baik! Encik sini. Tolong jaga dia. Kenapa? Kenapa? Saya tak boleh minta pertolongan awak. Dan awak tak boleh tolong. Tentu kau sudah. Ini ialah tenaga negatif manusia. Raksasa Jahanam! Atau Mindana. Tidak akan tewas walau dengan apa bentuk serangan. Jahanam! Awak dengar tak? Ada sebatang besi terpacak di perut raksasa itu. Tembak besi itu untuk musnahkannya. Mengganggu gelombang radio kami adalah satu kesalahan. Kapten Hibiki? Mustahil. Tuan tak cedera ke? Kita profesional. Bersedia dengan kamera awak. Tidak perempuan tu anak engkau kan? Jadi macam mana? Kalau engkau musnahkan aku, samalah juga engkau musnahkan tenaga negatif anak engkau sendiri. Kau masih nak tembak aku? Kau sanggup ke? Silakan. Tak apalah kalau kamu tak maafkan ayah. Tak apalah kamu bencikan ayah. Ayah terpaksa lakukannya. Ayah terpaksa selesaikan masalah ni. Dah. Kau nak lepaskan semua tenaga negatif ni?
Sumi? Ayah awak, nasib baik rupa awak tak ikut dia kan? Ya, tapi perangai degil saya warisi dari dia. Oi, apa khabar ayah awak? Tak hari dia menjerit. Makan hari semakin kuat. Ya ke? Saya dah jumpa dia. Dah buat rencana tentang dia. Syur dan saya bercadang nak tubuhkan sebuah kumpulan muzik. Dan kami bercita-cita nak jadi penyanyi terkenal. Kami nak pergi berlatih ni. Kalau ada masa datanglah tengok kami. Ya. Nampaknya kamu berdua gembira sekarang. 赤い地平線の彼方明日があるのさ